November. Saya bawa dalam sidang dua isu yang saya rasa penting untuk dilihat dan diketahui oleh umat Islam sebab dia melibatkan zakat. Zakat. Kita bayar zakat. Saya bayar zakat Pulau Pinang. Marah-marah saya pun dekat dia punya pengurusi lembaga zakat ni. Kan? Marah-marah saya pun pada YDP Majlis Agama. Banyak zakat bayar. Tu tengok dalam TikTok Ustaz bayar. Ya, zakat kita bayar. Stakeholder. Marah-marah pun sebab kita tahu ini hak ummah. Hak kita bersama. Pengagihan mesti telus. Tata cara, tata kelola, jangan tata kelaut. Tata kelaut. Jadi bila dalam sidang lepas saya panaskan dan saya timbulkan persoalan. Saya tanya, kan, macam mana boleh lansaikan baki hutang asnaf? Salah seorang asnaf lah kan. Macam mana boleh lansaikan baki hutang rumah dia dengan nilai bukan kecil, 178,000. Bukan kecil. Kalau boleh lansaikan baki hutang ni, kenapa asnaf lain ada yang berbaki hutang 20,000, 30,000? Ni dalam dewan ni, dalam sidang dewan saya nak bawa ni. Ada yang menjumpa saya, baki rumah dia 20,000 ya. Dia dah hantar permohonan kepada zakat. Tapi lah zakat tak lulus lagi. Saya nak Ustaz bawa senarai tu nanti. Saya nak bawa. Saya nak bawa, saya nak sebut nama dia. Tarikh dia buat permohonan kan. Kenapa tak ni? Sedangkan baki hutang rumah dia 20,000. Sikit lah, tak banyak lah. Dia OKU. Jadi kena telus. Macam atas apa sebab, atas apa alasan yang kamu boleh lansaikan baki hutang kawan ni, kan? Asnaf ni 178,000. Yang lain ni jadi sebab tu saya nak tahu tata cara, kan? Siapa yang boleh ni? Adakah kerana dia ni kawan rapat, kan? Kawan rapat, jadi lansaikan baki hutang dia, sedangkan yang lain banyak persoalan. Sebab tu saya timbulkan dan saya tanya. Tapi malangnya dia jawab macam mana? Ini yang saya geram ni. Dan saya nak bangkitkan dalam dewan. Malangnya tiba-tiba ada salah seorang staf zakat dikambing hitamkan. Dipecat. Ada salah seorang staf zakat. Orang bawahan dia ni tiba-tiba dikambing hitamkan, kata dia yang bocorkan maklumat semua, dia dipecat. Tak pasal-pasal dia kena. Kan maklumat saya dapat tu daripada pelbagai pihak, termasuk orang yang hampir orang yang dekat dengan YB 3M1 pun. Dia tak pecat orang tu. Jadi tiba-tiba ada yang dikambing hitam. Ini satu kezaliman, penganiayaan. Zalim lah. Mungkin saya dah ambil maklumat, kan? Saya nak panaskan juga dalam sidang dewan nanti. Tak boleh itu. Jangan bertindak zalim. Dulu kita kata, dulu dia je yang kata kan, kezaliman lawan kezaliman kan. Bila dah diberi kuasa, jadi zalim juga kan. Itu isunya. Jadi saya bangkit, saya menyoal kan tentang tata cara itu, kalau kenapa boleh begitu. Dan kalau nak persoalan, sebab banyak persoalan-persoalan. Pertama, asnafnya orang lain. Yang rumah tu orang lain. Isteri kepada asnaf. Isteri kepada asnaf. Jadi takkan kalau ini asnaf kan, mesti kepada dia, bukan pada isteri. Itu salah satu yang saya soalkan. Dan kalau baki hutang rumah tu 178,000, benar rumah tu harga berapa? Kalau baki hutang pun tinggal banyak tu. 400,000 mungkin, 350. Adakah asnaf mampu beli rumah tak tu? Adakah asnaf mampu beli? Ini yang kita persoalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya persoalkan juga adalah pembelian tanah. Pembelian tanah yang kata Ustaz minta senarai nama. Senarai. Dia jawab. Dia jawab kata nak bagi. Dalam dewan. Sebelum tanah tu cerita habis ni. Kan pasal Ustaz minta. Dia kata dia nak bagi. Adakah dia bagi? Masa dalam dewan bukan main, dia kata dia baru terima senarai daripada pihak zakat ni, ada senarai. Dia sebut 500 orang lebih kan. Tak ingat berapa dengan tepat, 500 lebih lah. Dan dia kata ada juga kes sebelum tu yang sama, yang dibayar kepada asnaf 150,000 lebih. Tu pun saya nak tahu adakah yang dia jawab masa dia gulung, ucapan pergulungan dia tu, adakah yang dia kata 150 lebih ni ini melaksanakan bagi hutang, ataupun dia beri itu atas kategori lain, mungkin kategori modal perniagaan ke, mungkin kategori apa dia untuk rawatan perubatan ke apa ke, nak kena buat kan, buat permohonan dulu. Saya nak tahu juga. Dan dia kata dia baru terima senarai daripada pihak zakat ni ada 500 lebih. Saya minta tu sebab dia sebut dalam dewan, kalau YB penaga dia sebut, dia mention. Kalau YB penaga nak kan, dia boleh mohon dan boleh pertimbang. Tapi bila saya hantar surat rasmi tak diberi. Senarai tu tak diberi. Dan saya akan cuba minta dalam untuk sidang tu. Sebab saya nak tengok
Kan? Dia masyarakat. Kita pula teruslah. Jadi Kan? nampak ada persoalan di situ. Dia ada persoalan. Ada benda lah. Sebab saya nak sebutnya zakat kita ambil daripada orang kaya dan kita mesti agihkan kepada orang yang memerlukan, disebut kategori asnaf. Kita tahu asnaf ada berapa golongan asnaf. Jadi dia ada hak penerima-penerima ni, kategori-kategori ni yang tak boleh kita beri kepada luar daripada asnaf. Luar daripada asnaf ni. So, sebab tu saya bangkitkan dalam isu persoalan saya dalam isu pembelian tanah di Seberang Perai Selatan. Tanah ni pula dulu pernah nak dijual tapi Majlis Agama tolak. Majlis Agama dah berapa kali katanya. Akhirnya mari zaman TKM 1 ni yang berhormat Tok Mat ni kan beli. Walaupun kita tahu dia adalah ahli Majlis Agama Islam kan. Mesti ada kepentingan, interest. Kemudian tanah tu pula tak sesuai, tak boleh nak dibangunkan dekat dengan kuari kan. Ada kandang babi. Lepas tu yang tengok saya pergi turun sendiri. Saya turun sendiri, saya tengok lok-lok tu kan. Turun temporary tengok macam mana orang nak, macam mana tanah tu nak dimajukan dan macam mana orang lain. Kalau kata zakat, kalau kata agama Islam nak tak jual, beli, takkan ada orang yang bersedia untuk beli. So dia nak lepaskan tu pasal dia lepaskan kan. Bagi pada majlis agama. Sebab dia ada laluan pencawang elektrik TMB nya voltan tinggi. Kan? Di tengah-tengah tanah tu. So tak boleh buat pembangunan dah. Nak naik rumah 2 tingkat tak boleh. Tanaman kontan boleh lah. Jadi saya persoalkan, apabila kita melihat majlis agama merujuk kepada jawatan kuasa fatwa untuk beli tanah tu, jawatan kuasa fatwa menolak pembelian tanah tu dengan wang zakat. Menolak. Kan? Tak setuju tanah tu dibeli dengan wang zakat. Tiba-tiba akhirnya duit zakat diambil 9.8 juta, 9.8 juta. Dah kan? shut dia diambil dan beli tanah tu. Kononnya supaya aset tu supaya bertambah aset kepada orang Islam. Jadi aset milik orang Islam tanah tu kan. Kalau tak beli pun memang ada nama orang Islam. Tuan tanah tu Muslim, Melayu Muslim dah. Islam kan? lah. Bukan tanah orang Cina ke apa ke, beli untuk tambahkan aset orang Islam. Tak. Kan? Memang kalau kita tak beli pun tetap hak orang Islam dah. Kan? Dan kenapa digunakan wang zakat dengan sebegitu banyak? 9.8 juta kan untuk beli. Yang ni pun kita cuba ni. Saya kena saman pun dah. Tu nak tanya tu saman. Adakah ini sebagai cubaan menutup mulut pengkritik orang yang bila kita bangkit dalam dewan tak apa kan. Tapi bila saya turun saya bercakap ni dan ceramah kita kan, dia kod dan dia kata kita fitnah dia. Fitnah. Dia sama dia kata apa? Sama dia nak tahu tan mana kita fitnah tu. Kan? Tanah memang beli dah dan saya bagi hutan memang di mana kita fitnah. Jadi saya dah terima surat saman daripada pihak peguam, daripada pejabat peguam lah bagi pihak yang berhormat TKM 1 ni. Mewakili dia dan lah. saya dah sebut pada kita pun dah jumpa peguam dan kita jalan. Kita lawan lah. Kita lawan di mahkamah kan. Mungkin kita boleh dedahkan banyak lagi dan mungkin kita boleh minta dokumen lain kan untuk kita lihat. Kita lawan dia mahkamah nak tengok tak mana yang kata saya fitnah dia. Kalau kata kita pertimbangkan juga kan, kalau peguam kata boleh, saya nak saman balik atas fitnah dia kata saya Fitnah. dia. Nak saman balik. Cuma tunggu je kan, tunggu kita akan ikut pandangan daripada pihak peguam kita. Step by step. Okey. Okey, habis isu-isu tu. Dia lah ni dalam Dewan Undangan Negeri kata ni kan. Kalau penonton-penonton nak tahu, Ustaz Yusni juga adalah YB yang daripada segi senioriti dia ke orang lama lah. Dah 2 penggal. Kan, kebanyakan YB kita ni sepenggal lah. Jadi sebagai Ustaz tengok, YB tengok macam mana keadaan dia. Berbeza tak? Perbezaan dia. Walaupun ya. Penggal lepas dengan penggal ni. Ya. Walaupun saya orang lama tapi 7 orang adu empas saya orang muda. Mudah ya. Adu empas. Muda betul ya. Muda lah. Tengok. Kena mention. Okey untuk pengalaman, sekolah pengalaman, pengelepas saya seorang. Sebab pengelepas ni pilihan raya 2018, pilihan raya ke-14 pilihan 2018 bila kita bertanding kita PAS di Pulau Pinang hanya menang 1. Itulah Penaga.
seed tradisi kita Don Pasir. Permatang Pasir terlepas ke tangan Parti Amanah Lapan lah. PAN. Dan UMNO sebelum itu mereka ada 10 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Tapi pilihan raya 2018 UMNO kalah di semua kerusi melainkan 2. Iaitu Don Permatang Berangan dengan Don Sungai Dua. So di awal-awal Itu pengalapas 3 penjuru kan? 3 penjuru masa tu? 3 penjuru. Dan di awal pengalapas pembangkang di Pulau Pinang 3 orang je. 2 daripada UMNO, 1 daripada PAS. Okey. Dan kita pembangkang diberi kepada Datuk Yusof lah, Adun Sungai Dua Sungai sebagai Dua. pembangkang. Tapi masa tu walaupun UMNO 2 kerusi, tapi dia berperanan juga. Dia tegur kerajaan, dia petikai, ada function. dia bagi idea-idea untuk penambah baikan pentadbiran kerajaan dan seumpamanya. Dia suara UMNO tu masih kedengaran dalam Dewan. Hari ini suara UMNO sudah tidak kedengaran dalam Dewan. Tu beza dahulu dan sekarang. Tu beza. Beza. Kan? Okey. UMNO dulu lain, UMNO sekarang lain. UMNO dulu tak bersama DAP, UMNO sekarang ni bersama Sama. AMDA. Tak Salah seorang daripada YB daripada YB UMNO adalah Exco Sungai Aceh. Seorang je yang bukan Exco. Sepatutnya seorang ni lah dia boleh bersuara, dia boleh ni. Tapi saya duk melihat yang seorang ni pun tak berperanan sangat dalam Dewan. Kita tengoklah sebab kita berada dalam Dewan. Adun Bertam. Tak ada suara-suara dia untuk kebaikan ke apa, saya tak nampak. Dan tak nampak suara UMNO tu yang menekan, yang mendesak ke apa, tak nampak lah. Kan? Adun Bertam ni, saya tak nampak. Bahkan kalau tak salah ingat saya, penggal lepas, sidang yang lepas, dalam tempoh seminggu kita bersidang tu, Adun Bertam tidak berbahas. Kan? Tidak mengambil sesi perbahasan. Jadi tidak ada suara lah. Tak suara. Harap dia tengok Sebab tu situasi ni kalau orang UMNO sendiri melihat persidangan Don dan umpamanya, maknanya undi mereka tu tidak lagi lah kepada UMNO, mesti beri kepada kita. Kan? PAS yang menjaga kepentingan orang Islam ni khususnya dan juga kepentingan bersama. Kan? Kebaikan untuk negeri Pulau Pinang. Sebab itulah kalau boleh saya nak seru lah kan, anda dekat pilihan raya ni kan, semua orang Melayu khususnya di peringkat ahli UMNO kan, dalam pilihan raya akan datang undi mereka bukan kepada calon UMNO. Sebab kalau undi UMNO dapat DAP pernah ingat tu undi UMNO dapat DAP, biarlah undi itu kepada PAS dan juga Perikatan Nasional untuk menjaga kepentingan ummah. Sebab isu-isu tenggelam habis selepas daripada Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO dan dia telah bersetuju dengan dengan Anwar bersama-sama membentuk kerajaan di Peringkat Persekutuan. Ini seorang UMNO sudah tidak kedengaran. Bahkan dalam isu mantan Presiden UMNO, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib kan, dan isu titah denda kan, UMNO tidak kehadapan untuk membela pemimpin mereka atau bekas pemimpin mereka, tapi yang terkehadapan sama ada di peringkat dalam parlimen masa bahas ataupun di luar kan, adalah PAS. Kita sebab kita dalam soal keadilan kan, hak kita tuntut. Sekarang kita ada berapa kursi di Don? Di Don Pulau Pinang alhamdulillah untuk penggal ni walaupun penggal lepas saya sebut hanya 1 kita menang, tapi baru ni alhamdulillah PAS kita menang 7 kerusi. 7 kursi PAS. Dan kalau kita campur dengan rakan kita daripada Bersatu atas nama Perikatan Nasional, kita ada 11 kerusi. Daripada 40 semua kan? Daripada 40, 11 kerusi yang mewakili 15 kerusi majoriti Melayu. So dalam pilihan raya umum akan datang, kalau kita dapat semua kursi-kursi Melayu ni, 15 kursi ni kita kuat, dan kalau kursi campuran orang Cina pun beralih sokongan, orang dia pun sudah mula nampak masa depan Malaysia, masa depan negeri ni bukan di tangan AMDA kan, bukan lagi PMX hari ni kan, yang boleh ditengahkan sebagai pemimpin yang menjaga kebaikan kepentingan bersama ni kan, dia jaga kepentingan dia je, kroni dia je kan, habis semua duit negara disakau. Dalam isu Sabah kita tahu kan, dalam isu yang pemimpin PKR duit pilihan raya tu berapa juta, banyak isu. Jadi hari ni kalau orang sedap macam mana? atas kesedaran itu rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa, mesti beralih sokongan. Tidak ada yang lebih baik yang mampu memimpin dan mentadbir, dan ini sudah terbukti